Kembali kita lagi dalam rancangan Roda Goreng. Selamat puasa semua. Topik kita adalah dah bulan Ramadan, bulan yang dinanti oleh orang-orang Islam. Bulan barakah. Berjayakah anda mengawal nafsu puasa anda? Segala nafsu yang ada. Okey. Terutamanya kita ni berbelanja ketika nak berbuka puasa. FOMO tak dengan makanan-makanan viral? Akak ni lebih kepada food presentation. Akak kalau memilih food, akak akan tengok presentable tak. Kena tengok cantik. Akak tengok Tak, ni makanan kita tengok ke yang first tengok time. tukang masak tu? Tak ni kita tengok first time makanan tu Okay. kan. Wow, warna merah, warna biru, warna kuning. That's impressed me. Makanan viral apa yang korang pernah beli dan tak sedap pun sebenarnya? Saya adalah kek kukus moist tu, tahu tak? Saya pernah dapat, mungkin bukan rezeki saya lah coklat tu pahit. Dia bukan pahit coklat lah. Dia tak tahu apa pahit dia letak bunga cengkeh ke apa. Dah beratur panjang. Di bazar Ramadan paling panjang di KL adalah Wangsa Maju. Yes sir. Okay, akak pernah teruja dengan satu makanan ni. Oh ya Allah, ramainya orang beratur. Masa dia tengah buat tu macam impresif sangat. Dengan Faham? Maggi kan. Dia ada Maggi, Ya, betul. telur. Ada Maggi? Tu pun tak Maggi. Bukan Saya pernah tengok Singapura daging. Singapura daging atas tu je. Bila akak makan macam tak seberapa yang seperti orang beratur tadi lah. Bila pergi bazar, kita dah sebenarnya dalam otak kita dah fikir dah. Okay, aku masuk ni, aku akan ambil item bikai dengan roti john. The moment you step in the bazaar, wah, ada kuih muih. Wah, ada akok. Wah, tahu fufah. Mana pergi roti john dengan air tadi? Macam akak lebih gemar kepada air-air macam slushies. Dia macam dia dah blend Wow. dengan air. Bazar mana ni? Dengan ais. So Bazar dia jadi dia macam rumah dia. slushies. Bazar tu biarlah rahsia. Nanti di viral dia penuh sangat. Kalau Ijab saya apa macam jenis ke bazar tak ada nafsu apa. Memang kalau contoh nak beli nasi ayam kunyit, memang nasi ayam kunyit tu je. Tak ada extra Tak nak ada beli lain. extra. Korang team prepare beli barang awal tak untuk raya? Sebelum puasa tu akak dah fikir dah tau macam teringinnya aku nak baju raya 300-400 macam tu. Dah cukup bulan nak dekat nak puasa dah nak raya tu. Baju TikTok je lah. Kalau saya memang every year tailor yang ni lah. Tailor made. Lupa Anak anak Datuk. Datuk. Mak bayarkan lah. Dah ada tema belum tahun ni? Rich brown. Royal Blue. Any shade of pink. Kita kena bijak masa membeli. Time kita nak beli baju. Physical mahal, online murah. Apa lagi yang kita boleh compare kan? Makanan pun. Kalau jalan tengok kedai ni jual bihun goreng RM3.50. Jalan depan RM4. Korang akan beli yang RM4 ke RM3.50? Kedai mana yang akan macam beratur panjang? Aku memang suka macam Naaz Kalau saya akan beli yang murah. Lagi-lagi kalau murah, sedap tak sedap tu tak kisahlah sebab bagi tekak saya yang penting kenyang. Okey, contoh lagi macam insurans kereta lah. Alang kita nak cerita kan pasal compare ni. Insurans kereta pun kita boleh buat perbandingan di compare bermaiji. Di situ korang boleh bandingkan, compare kan harga insurans yang ikut bajet korang. Kalau ada yang ikut bajet korang under bawah 1000 ke, ikut sisi kereta masing-masing. Dan jangan lupa tambah Road tax. Special pearls. special pearls kita ada. Okey, ada akhir kata nak menyambut nanti malam Lailatul Qadar tak tiba. Selamat berpuasa. Saya ingin mengucapkan selamat berpuasa kepada semua. Saya ingin mengucapkan selamat berpuasa kepada manusia yang berpuasa. Selamat menyambut bulan Ramadan yang penuh berkah. Okey, semoga bulan Ramadan tahun ini memberikan keberkatan serta sihatlah. Sebenarnya puasa ni mengajar kita erti mengawal nafsu, kesabaran serta ketabahan mengharungi kehidupan ya. Kita jumpa lagi dalam next episode akan datang dalam rancangan Roda Goreng.